Ramai orang tak tahu sebenarnya sakit pun boleh jamak. Tapi sakit yang macam mana boleh jamak? Sakit gigi boleh jamak ke? Sakit perut boleh jamak ke? Sakit yang sangat menyukarkan kita untuk solat. Contohnya, Nathan Hayu menghidap penyakit gout. Bila gout ni, fahamlah susah nak berjalan. Kalau kaki dia terkena kain je pun, dah buat dia menjerit kesakitan. Jadi biasanya dia nak pergi ke bilik air ni ambil masa 10 saat. Tapi bila sakit ni, dia ambil masa hingga 30 minit. Jadi pada masa itu, Nathan Hayu dibenarkan untuk jamak solat bagi memudahkan urusannya dan memberikan ruang kepadanya untuk lebih banyak berehat. Nampak tak betapa indahnya agama kita? Allah tak pernah nak susahkan hamba-Nya, tetap beri kemudahan walaupun sedang diuji dengan kesakitan. Kalau anda nak tahu lagi tentang solat jamak, qasar dan sebagainya, boleh dapatkan buku Solat Musafir tulisan Ustaz Zulkhairi menggunakan bahasa yang mudah, contoh yang dekat dengan hidup kita dan terus menjawab soalan yang selalu kita tertanya-tanya. Jadi dapatkan di beg kuning sekarang.